Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita nak buat gubahan tuala untuk dijadikan bentuk anggur. Okey, bahan-bahan yang korang diperlukan adalah tuala. Lepas tu kita perlukan getah dan juga surat khabar. Okey, jadi jom kita mulakan sekarang. Okey, surat khabar ni kita dah siap potong kecil-kecil macam ni. Okey, mula-mula sekali korang ambil surat khabar dan korang renyukkan macam ni. Okey, dan selepas tu korang boleh masukkan di bawah tuala tadi. Dan korang buatkan bulat-bulat macam ni. Dan selepas tu korang ikatkan dengan getah. So, bila korang dah buat bulat-bulat tu, dia akan jadi macam ni lah. Okey, so korang ulang step yang sama sampai habis, sampai penuh tuala lah. Okey, jadi korang boleh ulang step yang sama sampai habis. Okey, jadi kita habiskan dahulu. Ini progress kita punya anggur. Okey, so kita akan buat banyak lagi lah bulat-bulat ni untuk anggur. Okey korang, inilah hasilnya bila korang dah hampir siap. Okey, untuk bulat-bulatkan korang punya tuala menjadi buah anggur. Okey, selepas itu kita akan memperkemaskan kita punya tuala. Okey, kita akan ikat tuala kita dengan rebin macam ni. Okey korang, gubahan kita bentuk anggur dah siap. Okey, dan korang jangan lupa subscribe tau. Bye. Terima kasih kerana menonton.